Coba kalian bayangkan, sebuah bendera yang merupakan simbol kedaulatan dan kebanggaan sebuah bangsa ditampilkan tanpa wujud sempurna. Bagaimana kira-kira? Bendera Malaysia, bintang yang seharusnya bersudut 14, kini hanya 11. Jalur merah putih yang seharusnya menggambarkan persatuan 13 negeri dan wilayah persekutuan malah tampil tak utuh. Bagi sebagian, ini mungkin hanya kesalahan desain ya, tapi bagi yang mencintai tanah air, ini menyayat rasa hormat dan nasionalisme. Itulah yang terjadi pada logo himpunan TMT 2025 ketika jalur gemilang tercederakan dalam tampilan publik. Maka tak heran jika gelombang kecewa pun muncul, menuntut klarifikasi dan tindakan dari pihak bertanggung jawab. Saya ada sedikit video di mana di dalam video tersebut ada oknum warga Malaysia yang mengkritik mengenai hal ini. Silahkan. Macam-macam cakap pada kaum Cina kan? Tapi pada hakikatnya sama je puak kamu. Sejak dulu saya dah cakap dah, Melayu tak pernah tunjuk contoh yang baik pada bukan Melayu. Dia meroyan bila ada Cina kibarkan bendera terbalik, tapi dia sendiri biarkan bendera Malaysia yang koyak, rabat dan kotor dikibarkan. Dia nak hanya bendera Malaysia dikibarkan, tapi dia sendiri kibarkan bendera negara Arab. Bila orang tegur, dia marah serupa orang gila. Dia kata baruah Cina lah kat kita ni, kita ni pengkhianat Islam lah. Hari tu hentam Cina sebab tak letak bulan sabit dekat bendera. Nah sekarang kena pada batang muka kamu. Realitinya di Malaysia ni, kita tak ada seorang pun ahli politik Melayu yang patriotik. Mereka hanya gunakan isu bendera, isu sekolah Cina ni semua hanya sebab nak menyerang kaum Cina. Kalau benarlah mereka ni berjiwa Malaysia, mereka takkan biarkan bendera Malaysia berkibar dengan lusuh. Apatah lagi membuat kesilapan bodoh seperti yang dibuat oleh PAS Terengganu ni. Bahkan tengok berapa ramai pemimpin dan ahli mereka yang hantar anak mereka ke sekolah Cina. Mereka hanya nak kuasa. Nah sekarang, percayalah, lepas ni orang dah takkan percaya dah perjuangan acah patriotik kamu. Orang dah tahu kamu tu talam dua muka. Apa yang pasti, pihak penguatkuasa wajib hukum PAS dan pereka logo ni. Jangan bagi mereka terlepas. Ada geng PAS tak kat sini? Jom kita kecam ramai-ramai sikap pengkhianat ini. Seterusnya, PAS Terengganu membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung logo Himpunan Teguh Memimpin Terengganu TMT 2025 yang mencetuskan kontroversi berikutan memaparkan bintang jalur gemilang tanpa jumlah bucu lengkap. Sekretariat program itu memaklumkan pihaknya sudah menarik semula penggunaan logo berkenaan dan mengeluarkan versi baharu yang dikemas kini. Pihaknya dalam satu kenyataan memohon maaf secara terbuka kepada orang ramai dan penyokong atas kesilapan yang tidak disengaja serta sudah mengambil tindakan segera untuk menarik balik penggunaan logo berkenaan. Versi logo Himpunan TMT 2025 yang diperbetulkan kini sudah dikeluarkan dan akan digunakan dalam semua bahan promosi serta pengumuman rasmi akan datang. Minggu lalu, PAS mula mengedarkan poster promosi bagi Himpunan TMT yang dijadwal berlangsung di Kemaman pada 29 hingga 31 Mei ini. Logo berkenaan memaparkan jalur gemilang di sebelah kiri logo PAS di tengah dan bendera Terengganu di sebelah kanan. Bagaimanapun, logo itu dikritik kerana hanya memaparkan bintang kuning dengan 11 bucu selain hanya jalur merah putih. Jalur gemilang sepatutnya mempunyai bintang 14 penjuru dan 14 jalur merah putih yang mewakili 13 negeri dalam Persekutuan Malaysia dan wilayah persekutuan. PAS Terengganu memohon maaf secara terbuka berhubung kesilapan pada jalur gemilang dalam logo bahan promosi acara Himpunan Teguh Memimpin Terengganu yang akan diadakan di Kemaman hujung Mei ini. Kesalahan teknikal yang tidak disengajakan itu melibatkan jalur gemilang dengan hanya 11 bucu bintang dan 12 jalur, berbeza daripada reka bentuk sebenar yang sepatutnya mempunyai 14 bucu dan 14 jalur. PAS Terengganu memaklumkan mereka telah mengambil tindakan segera menarik balik logo tersebut dan mengucapkan terima kasih atas teguran orang ramai serta berkongsi versi yang telah diperbetulkan untuk digunakan selepas ini. PAS Terengganu memohon maaf secara terbuka atas kesilapan jalur gemilang pada logo himpunan yang bakal berlangsung sehingga mencetuskan kontroversi. Kesilapan itu memaparkan bintang jalur gemilang tanpa jumlah bucu yang lengkap.
Beberapa warga maya mengkritik logo itu kerana hanya memaparkan bintang kuning 11 buju dan 12 jalur merah dan putih berselang-seli. Dalam satu kenyataan, menurut mereka, kesilapan itu berlaku berikutan kekhilafan teknikal yang tidak disengajakan dan telah mengambil tindakan segera. Sekretariat program itu memaklumkan pihaknya sudah menarik semula penggunaan logo berkenaan dan mengeluarkan versi baharu yang dikemas kini. PAS Terengganu turut merakamkan penghargaan atas maklum balas orang ramai dan berkongsi versi logo yang telah diperbetulkan untuk digunakan selepas ini. Lewat minggu lalu, PAS mula mengedarkan poster mempromosikan perhimpunan Himpunan Teguh Memimpin Terengganu yang dijadualkan berlangsung di Kemaman pada 29 dan 31 Mei. Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, menekankan bahawa permohonan maaf tidak seharusnya dijadikan jalan penyelesaian setiap kali berlaku penghinaan atau penyalahgunaan terhadap simbol negara. Beliau merujuk kepada insiden terbaharu membabitkan logo Himpunan Teguh Memimpin Terengganu 2025 anjuran PAS Terengganu yang menampilkan jalur gemilang dalam versi tidak tepat dengan bilangan bucu bintang serta jalur merah dan putih yang tidak lengkap. Akmal berpendapat bahawa tindakan undang-undang yang lebih tegas perlu diambil dalam kes seperti ini. Sebab itu kita minta ahli parlimen kita gubal satu undang-undang mengenai perkara ini. Agar ada satu tindakan undang-undang yang lebih keras boleh digunakan. Jangan normalisasikan selesai dengan minta maaf sahaja. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini. Beliau turut menegaskan bahawa semua pihak yang terlibat harus dikenakan tindakan tanpa mengira latar belakang mereka. Jika kita minta tindakan yang tegas diberikan kepada akhbar, tindakan tegas dikenakan kepada pegawai KPM, sama juga tindakan yang tegas perlu diberikan kepada mereka yang terlibat ini supaya menjadi satu pengajaran. Bukan hanya minta maaf dan selesai begitu sahaja, tambahnya lagi. Akmal turut menjelaskan bahawa pendirian beliau adalah agar tindakan undang-undang yang konsisten dan tegas dilaksanakan terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan sebagai satu bentuk keadilan dan teladan kepada masyarakat. Terdahulu, PAS Terengganu telah tampil membuat permohonan maaf berikutan kesilapan pada rekaan jalur gemilang yang digunakan dalam bahan promosi acara tersebut. Logo yang menjadi perhatian itu memaparkan jalur gemilang di sebelah kiri, logo PAS di bahagian tengah dan bendera Terengganu di sebelah kanan. Insiden kesalahan pada logo Himpunan TMT 2025 menjadi pelajaran penting bagi PAS Terengganu dan seluruh penyelenggara acara publik. Ya, meskipun kekeliruan ini terjadi tanpa unsur kesengajaan, ketidaktepatan dalam menampilkan simbol negara seperti di jalur gemilang tetap saja menimbulkan kekecewaan yang mendalam di hati rakyat. Tapi begini teman-teman, langkah cepat PAS Terengganu dalam mengakui kesalahan dan memperbaiki logo itu menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen loh ya terhadap tanggung jawabnya. Nah, sekarang begini, untuk mencegah kejadian yang serupa, sangat penting bagi organisasi seperti PAS Terengganu untuk menerapkan sistem verifikasi berlapis dalam setiap materi publikasinya, khususnya yang menyangkut simbol kebangsaan. Kemudian melibatkan tim protokol dalam proses desain, ya. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan simbolik kepada tim kreatif, serta menerapkan kontrol kualitas internal secara konsisten. Karena begini teman-teman, pada akhirnya menghormati bendera bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal menjunjung tinggi martabat negara dan rasa cinta tanah air. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.